Hari ini, kita akan meneroka bentuk 3 dimensi dengan cara yang mudah dan menyeronokkan. Mari kuasai geometri bersama. Ini ialah kubus. Ia mempunyai muka, sisi dan bucu yang sama. Sangat mudah dikenali. Sfera berbentuk bulat tanpa sisi dan bucu. Ia boleh bergolek dengan lancar ke mana-mana. Silinder mempunyai 2 muka bulat dan 1 permukaan melengkung, seperti tin dalam kehidupan sebenar. Kita membandingkan bentuk melalui muka, sisi dan bucu. Ini membantu kita memahaminya dengan lebih baik. Piramid mempunyai tapak rata dan sisi segitiga yang bertemu pada satu titik, bentuk yang sangat unik. Kubus, sfera dan silinder berbeza dari segi struktur. Setiap bentuk mempunyai ciri tersendiri. Bentangan menunjukkan rupa bentuk 3 dimensi apabila dibuka menjadi bentuk 2 dimensi. Ia membantu kita membina bentuk. Kita boleh memadankan bentangan dengan bentuk yang betul dengan memerhati coraknya. Sekarang, anda lebih memahami geometri 3 dimensi. Teruskan belajar dan kuasai setiap bentuk.